Mungkin Tuhan tu kata rezeki kau dia nak bagi kau buat urut. Tapi sedangkan aku ni dah tahu yang aku ni boleh buat urut. Tapi selagi Tuhan tu tak gerakkan hati untuk kita berfikir untuk aku boleh lah buat urut ni, kenapa aku tak buat selama ni, benda tu takkan dapat, takkan sampai. Betul. Sampai saya scroll track, ada terbaca satu posting di mana orang post, someone lah post berkenaan urut. And then saya pun terus tepuk dahi, alamak, aku selama ni boleh buat urut lah. Macam tu kan. Ya, sebab kita belajar. So saya pun pernah ambil SKM. And pernah juga dalam perkhidmatan dulu saya bukan belajar lah, saya buat as a part time. Saya start daripada 2016 sampai pertengahan 2018, lebih kurang lah macam tu. Tapi just urut, orang kata kawan-kawan, macam tu je lah kan. And then bila sampai tahap macam tu, saya call balik my friend, cakap, babe, aku selama ni boleh buat urut, aku boleh urut orang, kenapa sekarang ni aku baru teringat yang aku boleh buat urut? Baru terfikir. Macam saya cakap tadi lah, rezeki tu dah ada. Tapi kalau Tuhan tak gerakkan, kalau let's say lah kata rezeki kau kat depan ni. Betul. Tapi Tuhan tu kata aku tak nak bagi lagi sampai kau punya rezeki. So tak nampak lagi. So tak nampak lah. Betul. So bila dah terbaca tu, tergerak hati, macam terfikir, aku boleh urut orang. Aku boleh lah, kita belajar apa semua. Kenapa sekarang baru aku terfikir? So I call balik my friend yang minta advice tadi kan. Dia cakap, you should try. Betul. Try and error lah. Betul. Sebab kan you dah ada basic. Betul. So you can polish balik lah. Betul. And then daripada situlah saya bermulanya sebagai tukang urut lah dipanggil. Kalau bahasa moden dia terapis lah. So saya bermula sebagai tukang urut, which is saya seorang stranger dekat KL, di mana saya post ayat bodoh-bodoh je sebenarnya. Saya post dekat thread, tapi tak sangka ialah rezeki kan. Awal dah susun cantik kan. And then ramai pula dapat request DM, cakap boleh buat urut ke, bla macam tu lah. Yes, betul. Sebab kan kita dah lama stop, and then bila kita nak start mula balik, first client pula, kita rasa nervous. Macam dia panik tau. Betul. Hanya bermodalkan beberapa ringgit je beli massage oil. Okay, boleh dapat income banyak. So satu hari tu saya target 2 orang untuk permulaan lah. Sebenarnya nervous lah. Macam mana kita nak ingat balik kita punya teknik skill apa semua kan, berpeluh-peluh jugalah. Tapi masa saya dapat first client tu, saya bagi tahu dengan dia saya dah lama stop, and then saya baru start lagi, and then saya kena recall balik lah saya punya belum skill mahir lagi semua. Yes. And then nasib baik klien pun okey, memahami apa semua kan. Okay, so daripada situ saya banyak belajar. Okay, dari hari ke hari saya berani daripada 2 orang customer boleh cecah 3, boleh cecah 4 untuk tempoh satu hari satu malam. Faham. So sampai paling saya start daripada awal tahun ni, which is bulan 1 pertengahan 15 hari bulan. Okay, hari keramat lah tu. Okay, 15 hari bulan non-stop sampai hujung bulan 1. Non-stop, tak ada cuti. Start daripada tu saya pulun satu hari 8 orang. Tapi saya akan keluar pukul 11 pagi, akan balik pukul 4 ke 5 pagi macam tu lah. Pergi rumah ke rumah lah? Yes, sebabkan saya buat out call ni lebih kepada home service lah, rumah ke rumah lah. So daripada situlah saya dapat income. So bila bangun pagi, dia berbeza tau bila you bekerja menggunakan otak. Betul. Dengan fizikal lain. Sebab bila you bekerja dengan otak, menggunakan otak, you berfikir, especially kerja office kan, you akan penat dia lain. Betul. Tapi bila you bekerja dengan fizikal, which is tangan apa semua kan, urut kan, you balik penat, mandi, makan, rehat, besok bangun okey. Saya punya motivate untuk diri saya, macam mana saya boleh kekal sampai sekarang. Setiap kali bangun pagi saya akan check dulu account bank. Yes, betul. Sebab kan itu antara saya punya pembakar semangat. Tak boleh. Dia bukan hard sell tau. Dia bukan nak kejar duit ke apa. Tak, sebab kan benda tu kita dapat hasil titik peluh kita sendiri yang selama ni kita belajar.
even gaji yang sebelum ni pun saya tak pernah Betul. dapat macam mana sekarang punya gaji Betul. kan. So mungkin Tuhan dah tetapkan itu rezeki kau and then kau go. Betul. So dalam bisnes ni biasalah ada Up and down, betul. So selama beberapa bulan saya bermula as a stranger, tak ada staff, tak ada partner, saya seorang. Kerja saya pergi urut orang, and then balik lapar, pergi mamak, makan, and then balik dah settle, balik mandi, makan, tidur. Besok rutin yang sama. Itulah hari-hari. Tak ada masa nak pergi berjimba ke, tak ada pergi melepak ke, tak ada. Kira macam first month tu, daripada 15 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 1 tu memang full. Straight saya boleh dapat almost 8,000 Wow. bersih Wow. Yes. Banyak. Saya tak expect yang Betul. saya boleh dapat. Okay. And then masuk bulan kedua, which is bulan 2 kan. Bulan 2 kurang sikit amount tu. Sebabkan saya banyak rest, and then banyak pergi Ya, sebab dah straight. Yes. So badan kita nak pakai lama kan. Betul. So saya fikir balik macam hari bulan pertama aku dah pulun. Betul. So bulan kedua ni macam nak rest, tapi almost 6k jugalah. Okay. And then start bulan 3 kita puasa. Okay, bulan 3 memang down gila. Maksudnya tak dapat permintaan Betul. yang banyak lah. Sebab okay, puasa kan. puasa, okay. Sometimes ada pun mungkin sebelah malam lah. Okay. Tapi dia macam ni tau. Dalam dunia bisnes, tak kisahlah bisnes apa yang you buat, tapi melibatkan servis. Okay, you kena tahu bila melibatkan servis ni, orang akan cari long term. Maksudnya long term ni high demand. Maksudnya bila saya berada dalam dunia bidang saya, bidang terapis urut ni sampai bila-bila pun orang akan cari. Hari-hari orang akan cari. Betul. Okay. Lagi satu, melibatkan cleaning. Cleaning pun sama. Hari-hari orang akan cari. Sama juga melibatkan home care. Betul. Orang akan cari. Okay, sebabkan benda ni akan kekal berterusan, orang akan cari kan. So ini antara salah satu kelebihan yang saya ada, yang saya belajar and then saya praktikkan. So mendatangkan hasil, why not? Betul. And then saya terfikir, okay, masa bulan 3 tu kita dah start puasa kan. So memang slow lah saya punya sales. And then dia dah bila dah stok banyak, dia dah stok berehat lama dalam bulan puasa tu, bila dia nak mula balik tu, dia rasa macam liat ni badan. Ya, betul. Ya, sangat Yalah. sangat liat. And then sampai kadang-kadang kena paksa diri macam nak tak nak tak boleh. Kena Betul, pergi juga. Ini duit aku. Yes, betul. Okay. Lepas tu bila dah puasa raya. Bila raya tu memang stop lah. Kita betul. fokus dekat raya kan. Okay. Raya pun memanglah kalau dalam dekat Malaysia ni kan raya sebulan. Ya, Okay. betul. Tapi kita raya pertama, raya kedua je. Paling-paling pun seminggu lah Betul, kan. betul. Kita nak havoc apa semua kan. Okay. Tapi saya dengan my friend pula, selepas raya, maksudnya selepas raya ke-4 ke raya ke-5, kita orang fly pergi Bali. Okay, masa kita orang fly pergi Bali tu, kita orang tak plan yang kita orang akan duduk Bali tu almost sebulan. Yes. Sebabkan my friend buat bisnes juga, tapi saya tak boleh mention lah bisnes apa lah, tapi melibatkan servis jugalah. Okay, kita orang pergi sana sebabkan okay, sebelum ni kita orang dah bekerja keras. So bila kita dah bekerja keras, inilah masa dia untuk kita bercuti, jalan-jalan, tenangkan diri apa semua, dan cari ilham baru kan. So untuk bisnes ni memang sometimes you kena ada benda-benda macam tu untuk at least orang kata apa, untuk reward yourself setelah you bekerja penat kan. And then kita orang tak expect yang kita orang almost sebulan dekat Bali. Okay. Asalnya kita orang pergi which is plan 10 hari. Okay. Tapi macam mana boleh sampai ke 28 hari ke Bali tu, sebabkan masing-masing macam bekerja as a freelance. So tak terikat. Betul. So bila bekerja as a freelance tak terikat dengan mana-mana company ni, so Free lah. Betul. Nama lagi freelance kan. Betul. Okay. And then kita orang pun decide tak payahlah balik lagi Malaysia, awal lagi kan. Betul. So yang yang kita orang lajak tu. Lajak biarlah tiket flight burn pun. Sanggup beli baru. Sebabkan Bali which is my first time saya pernah ke Bali, and then dia punya vibe tu lain. So
kita enjoy lah the moment apa semua kan. And then daripada Bali juga balik je Malaysia, and then saya pindah. So saya pindah daripada Setapak. Before saya duduk Setapak, so daripada Setapak saya pindah ke Puchong. So selepas saya pindah ke Puchong tu, biasalah saya tak start lagi pergi urut orang ke apa whatsoever lah. Sebabkan kita fokus untuk kemas rumah dulu. Almost 2 minggu jugalah saya stop urut. Bukanlah kata 2 minggu, yalah balik daripada Bali dah berapa lama kan. Lepas tu dah pindah rumah 2 minggu. Kedebuk-kedebak lebih kurang sebulan, almost 2 bulan lah saya berehat. Total lah, in total almost 2 bulan saya berehat. Memang tak pegang badan orang langsung. Faham. So macam dari sehari ke sehari ada je orang WhatsApp, klien-klien yang pernah mengurut kontak kan, ada slot tak, ada slot. Macam saya fikir macam, malas ni. Sebab kan kita dah terlampau lama berehat. Betul. Okay. So banyak benda lah. Saya cakap, okay, saya akan start sekian, tapi saya kena settlekan a few thing dulu. Baru saya akan fokus. Sebab kan saya memang tak ada staff lagi. Saya bergerak solo lagi. Betul. Okay. And then macam mana terdetiknya saya boleh nak ada staff? Mungkin Tuhan dah aturkan. Saya cakap, okay, bila saya post dekat platform media sosial, okay, orang kenal saya, background saya daripada bekas anggota. So daripada orang kenal saya, kira macam saya menggunakan beauty privilege, di mana gambar-gambar uniform saya jadikan sebagai TP dekat media sosial lah, especially dekat thread dengan Instagram lah. Bukan semata-mata untuk mencari publicity, no, but sebenarnya untuk just for marketing, untuk business lah. Faham. Itu dipanggil beauty privilege lah, atas suggestion, advice daripada my friend jugalah. Sebab kan kadang-kadang biasalah orang akan attract, wow, uniform. Betul. Faham tak? Okay. And then saya start daripada situlah, bila saya keep posting pasal berkenaan saya punya business massage, and orang pun dah kenal, ada certain maksudnya saya punya klien ni dia ada by ni lah, berperingkat. Maksudnya ada label ni, ada label ni, ada label ni. So macam tu lah. So bila dah nama saya dah dikenali, brand saya dah dikenali, saya pun macam, you bayangkan setiap kali saya post dekat platform media sosial, request DM tu almost beratus-ratus. Saya tak nak mention berapa ratus, berapa ribu lah, tapi saya boleh cakapkan almost beratus-ratus, almost 1,000 juga yang request DM. Faham. Dan dia orang tertarik tau. Dia orang tertarik anggota tentera yang dah resign, tapi rata-rata dia orang tak tahu pun yang saya ni dah resign. Betul. Tapi dia orang ingatkan, dia orang ni ingatkan saya ni still lagi berkhidmat. So dia orang macam, bestnya kalau abang tentera yang urut. Betul. Faham. Okay. And then saya menggunakan beauty privilege tu lah yang saya cakap tadi. So dekat situ bila saya keep posting, algoritma dekat media sosial ni dia baca tau. Faham. So engagement saya melonjak naik. So bila melonjak naik, tu yang saya cakap request DM yang beribu-ribu yang non-stop. Sometimes bila, yelah tak, bukanlah maksud saya yang contoh lah, let's say 1,000 yang DM tu 1,000 yang lekat, tak. Sometimes adalah dalam 20 orang satu hari kan, macam tu. Ada yang paling minimum 6 orang satu hari. Paling maksimum saya pernah dapat 18 orang satu hari? Yes, 18 orang klien. Tapi memandangkan masa tu saya tak ada staff, saya tak ada staff lagi, saya terpaksa tolak. Tak apa, saya kena postpone tarikh. Kalau saya nak urut seorang, 16 orang, matilah. Saya cakap kan. Lepas tu saya pun terfikir macam, why kalau aku hire staff? Daripada situ terdetiknya macam, aku kena expand aku punya business. Why not? Kita kena try and error kan. Berani cuba dalam business. Sebab kan saya baru dalam business, so nak tak nak saya kena push diri saya. So at least kalau kata saya ada staff, kalau saya pergi mana-mana, at least staff saya ada, saya boleh pass over dekat dia. Saya just handle client. Okay. And then
Yalah, urusan tu dah diatur. Allah dah permudahkan kita punya urusan kan. And then sampaikan saya dapat satu hari tu 2 orang staff baru. Dia punya happy tu macam senyum tu sampai Sakinga. Yes, betul. Walaupun staff tu dia as a part time, tapi dia punya part time tu dia bersungguh-sungguh nak bekerja. Sebabkan saya pula sejenis yang bukan bekerja, walaupun kita bos, ada title, kita pemegang, apa orang kata, pemegang bisnes, owner lah, business owner. Saya tak kata kemaruk dengan orang panggil kita bos ke apa, tak. Kita just macam santai kawan-kawan apa semua kan. Tak adalah kerja, ada pressure nak ikut buku ke apa, tak kan. Tapi still tak ada, maksudnya freelance lah. Tapi ada freelance, staff, ada office. Staff. Kita tak ada office. Kita just buat call mobile service. Okay, di mana bila kita post sesuatu, apa, kita post kita punya iklan dekat social media, dan bila ada klien yang request DM tanya apa semua, bila kita dah close, and then kita akan pass over lah dekat staff. So staff lah akan bagi handle. So bila saya punya demand tu terlampau banyak, terlampau tinggi, sampaikan saya kata, oh tak boleh ni, 2 orang staff tak cukup. Saya kena hire lagi. So kita kena bijak lah gunakan kita punya idea. Yelah, zaman sekarang kan dah canggih, ada ChatGPT whatsoever kan. So saya pun banyak refer dekat ChatGPT. Kira kawan lah, kawan kan. Kita bertanya dia apa semua whatsoever. And then sampai daripada 2 orang staff as a part time bertambah lagi. So in total sekarang ada 8 orang staff. So alhamdulillah lah. Walaupun 8 orang, tapi kadang-kadang sometimes tak cukup juga. Yes, tak cukup juga. Ramai. Kadang-kadang okay, dia ada hari, you kena tahu, ada hari kadang-kadang you punya demand tu terlampau ramai. Ada masa kadang-kadang tak ada langsung. Kalau tak ada tu, kita just positif je lah. Mungkin Allah nak bagi kita rehat tu. Macam tu lah. Tapi kalau paling-paling pun satu hari 6 orang, 5 orang, macam tu lah. Biasa pernah saya dapat almost satu hari 18 ke 19 orang klien. Ramai ke? Tapi saya terpaksa postpone tarikh. Sebab kan memang tak boleh nak anjut semua sekali. Sebab kan kita tak cukup kaki tangan staff kan. Kadang-kadang saya pun terpaksa pergi. Walaupun dah ada staff kan? Walaupun saya dah ada staff. Walaupun saya dah ada staff, kadang-kadang bila tak cukup kaki tangan, saya kena turun padang lah. Urut lah klien-klien yang mana free kan. And then you bayangkan, bila saya dah fully cover saya punya business, which is saya tak ada staff yang boleh handle media sosial, marketing, admin, dari segi dealing, total 100% saya sendiri yang handle. You bayangkan macam mana you nak handle dengan, katakanlah satu hari tu beratus-ratus orang klien yang macam-macam perangai. So ibarat macam kita cikgu, kita nak handle anak murid, pelajar kat sekolah, lebih kurang macam tu lah. Ada orang macam ni, ada orang macam tu. So kita kena professional lah, sebabkan kita dah ada branding. So bila kita dah ada branding, kita walaupun kita dapat klien yang macam maki Amun ke apa, kita nak maki dia balik tak boleh. Tak boleh. Nak boleh dalam hati, tapi kena sabar lah. Ini sumber kewangan kita pula. Yes, betul. Sebabkan zaman sekarang ni, zaman viral. Kita silap sikit, orang screenshot, orang akan viral. So saya tak nak benda-benda macam itulah berlaku. Sebabkan zaman sekarang ni mudah. Kita salah sikit, kita maki orang, viral. So kalau boleh, untuk mengelakkan benda macam tu, kita profesional lah. Sebabkan kita dah ada branding, kita dah ada company kita sendiri kan. So macam mana saya buat dekat saya, and then saya pesan dekat saya punya staff juga. Tak kisahlah staff saya tu full time ke part time ke, saya cakap okay, tak kisah macam mana pun klien tu layan kau ke, klien ke, first thing first, adab lah. Nak tak nak, kau suka tak suka, itu punca rezeki kita. Kau kena terima benda tu. Kau kena telan. Lepas kau nak urut dia, kau nak maki ke apa ke, itu terpulang. Macam mana saya buat, macam itulah saya bagi tahu dengan orang. Sebab kan kita manusia juga. Bila kita kena maki, bila kita kena kita pun ada rasa juga. Kita ada rasa juga kan. So benda tu make sense lah. Dan saya fikir okay, sampai tahap
saya buat in proper way. Saya buka akaun SSM, saya buka akaun company business, akaun bank lah kan. And then dalam masa yang sama juga saya punya demand tu non-stop. Sampai sekarang ada yang ajak collab. Yes. Okay. Saya bermula dengan ni, saya tak cerita lagi kan jenis urutan yang saya buat. Okay. Saya bermula dengan jenis urutan relaxing massage saja. Okay. So sekarang ni saya dah ada traditional massage, and then saya pun dah ada Thai massage, and then saya pun dah ada chiropractic massage. So saya handle dua saja. Relaxing dengan traditional. So untuk Thai massage tu actually ada staff saya yang handle. Which is kalau kata ada klien yang berminat dengan package Thai massage tu, saya akan arrange staff lah pergi urut dia lah. Okay, kalau relaxing ni dia lebih kepada relax lah. Okay. Kalau traditional ni dia lebih kepada deep massage. Dia macam orang kata, macam mana cakap? Lebih mendalam lah. Dia lebih detail lah. Dia lebih deep lah bila kita urut tu. Dari segi pressure. Kalau relaxing kita relax. Kan? Slow je. Yes. Faham. Okay. But kalau untuk Thai massage ni dia tak menggunakan minyak. Okay. Thai ni dia lebih kepada stretchable. Kita stretch kita punya body apa semua lah. Okay, dia adalah teknik dia, tapi yang part tu memang saya tak belajar lagi lah sebabkan staff saya yang handle. So untuk chiropractic massage ni, dia antara gabungan modern, traditional dengan modern. So yang tu dia lebih kepada traditional, tapi dia ada modern dia sedikit. So yang tu pun saya still lagi dalam proses learn. Belajar. Okay, but untuk relaxing ni, masa saya cakap saya pergi Bali almost sebulan tu, okay, semua orang tahu relaxing ni just untuk relax. Massage untuk pressure dia tak terlampau pressure lah. But saya punya style relaxing ni, bila saya sebagai tukang urut, bila saya urut klien, bila orang ambil package dengan saya untuk relaxing, saya tak akan urut yang apa orang kata sambil lewa, santai. Yes, betul. Santai. Sebabkan saya akan tanya klien, saya akan tekan sikit okey ke. Kalau klien kata okey. Sebabkan untuk saya sebagai tukang urut, walaupun saya buat relaxing massage, bila kita urut, bila kita tak gunakan pressure, kita sendiri tak akan rasa benda tu puas. Betul. Okey. Saya punya style untuk relaxing massage, saya inspired daripada spa dekat Bali. Okay, sebab saya tak tahu skill ialah masing-masing orang ada skill masing-masing, tapi saya banyak belajar dekat video-video, and then saya banyak belajar dekat Bali, and then yang kita pernah pergi dekat sana kan. So saya punya relaxing massage ni lebih kepada Balinese punya massage. So boleh kata alhamdulillah lah, bila saya belajar kat sana, and then bila saya bawa balik ke Malaysia, and then saya praktikkan benda tu, klien puas hati. So macam berhasil lah. Okay. Once satu lagi, kalau first dulu saya start dengan minyak lokal lah, which is massage oil kita punya lah. Brand apa sunflower matahari tu kan. And then bila saya pergi ke Bali, diorang punya minyak tu yalah, kita tahu Bali ni macam mana kan. Diorang terkenal dengan diorang punya massage kan. And then saya gunakan minyak sekarang daripada Bali. Sebabkan bukanlah kata international sangat pun, cuma masing-masing ada style. Masing-masing yalah, salah satu sebab saya sebagai tukang urut, bila kita massage orang tu, kita nak tahu minyak tu tekstur dia macam mana, pekat ke, dia adalah dia punya ni kan. So berbanding dengan minyak yang saya guna sebelum ni, dia agak tekstur dia agak cair sikit. Bila apply dekat badan, dia macam lari sikit, dia ada macam tergelincir sikit. Dan bila saya guna minyak daripada Bali, dia macam tekstur dia pekat sikit, tapi dia smooth. So dia tak ada tergelincir. That's why saya prefer
saya beli dekat sana, and then saya bawa balik kat Malaysia, and then saya guna benda tu. And then bau dia pun dia memang bau yang betul-betul bau aroma. Bau dia kuat, tapi dia bukan menyengat dekat hidung. So bila klien saya pun macam, oh minyak apa dia pakai, sedap lah bau dia. So benda tu macam berbaloi lah. Betul. Okay. Berhasil, yes. So macam tu lah saya punya journey daripada seorang tentera. Betul. Sampaikan saya pernah jobless sekejap, and then sampaikan saya bermula sebagai tukang urut, di mana saya bermula dengan seorang without any siapa-siapa. And then sekarang alhamdulillah saya boleh katakan walaupun 8 orang tu pun still lagi tak cukup. Betul. Staff. Kalau boleh kita nak expand kita punya business lah. Okay, ada kalau you tanya apa yang saya susun untuk saya punya strategic marketing saya, which is ada beberapa yang saya tengah fikirkan lah, cuma saya tak boleh nak share sekarang lah. Okay. Sebabkan setiap orang dia ada impian. Betul. Okay, di mana impian dia kita ada apa orang kata, kita kalau dibagi peluang, siapa je tak nak expand, luaskan kita punya business, betul? Betul. So saya antara salah satu apa kira macam pengikat saya punya semangat lah untuk expandkan saya punya business. Why not? Kalau kita tak try and error, kita tak tahu. Kalau kita tak push, kalau macam saya tak push diri saya tak tahu benda tu jadi ke tak. Betul. So nak tak nak belakang cerita, risiko tu belakang cerita. Nak tak nak, you kena try dulu. Betul. Kalau selagi mana you tak try, you takkan tahu. And then so macam tu lah saya cakap, bukan senang nak senang, bukan orang kata bukan senang nak senang. Bukan mudah. Bukan senang nak senang, bukan susah. Yes, bukan senang nak senang. Macam tu lah. Kan. Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak kerja wikicareer.com.my.